Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Anif Sabilillah selaku director bagi filem pendek kali ini. Saya akan membentangkan proposal filem pendek yang bertajuk Keris untuk Ali. Genre cerita ini adalah drama dan logline seorang anak menjual keris yang dihadiahkan ayahnya demi wang sebelum dia menyedari bahawa warisan sebenar yang ingin ditinggalkan ayahnya bukanlah sebilah keris, tapi jati diri yang hidup dalam dirinya. Sinopsis: Ali dibesarkan oleh ayahnya, seorang pengumpul warisan keris Kelantan. Namun, Ali tidak pernah menghargai nilai warisan keris itu. Dia hanya tertarik melihat nilai emas yang terletak pada keris itu. Setelah dewasa dan dihimpit masalah kewangan, menjual keris pemberian ayahnya dan tergoda dengan keuntungan yang diperoleh, Ali turut kembali untuk menjual keris-keris yang lain. Namun, ayahnya menjelaskan bahawa keris tersebut bukan milik mereka. Sebaliknya, amanah yang perlu dipelihara untuk generasi yang akan datang. Apabila Ali akhirnya memahami makna sebenar sebuah warisan, keris pemberian ayahnya sudah hilang buat selama-lamanya. Melihat penyesalan anaknya, ayahnya berkata, keris yang ayah wariskan bukan pada zahir besinya, tetapi pada jati diri yang kini telah hidup dalam diri kamu. Saat itulah Ali benar-benar menyedari bahawa warisan bukan untuk dimiliki, tetapi sebuah amanah yang perlu dipelihara. Seterusnya, objektif memperkenalkan warisan keris Kelantan kepada masyarakat, mengangkat keris sebagai simbol jati diri dan amanah budaya, menonjolkan kepentingan memelihara warisan bagi setiap generasi, dan yang terakhir, menghasilkan filem pendek bercirikan festival yang mengangkat nilai budaya secara sinematik dan menyentuh emosi. Nilai budaya pula, warisan keris Kelantan sebagai lambang identiti dan jati diri Melayu, nilai amanah dalam memelihara sebuah warisan, hubungan antara generasi dalam mewariskan ilmu dan nilai, adab serta penghormatan terhadap orang tua.